nak bagi kertas ni kat siapa Berikan kertas ini kepada guru yang selalu bagi semangat bila murid hampir putus asa. Berikan kertas ini kepada guru yang selalu bagi semangat bila murid hampir putus asa. Okey, terima kasih. Sama-sama. Berikan kertas ini kepada guru yang paling famous di sekolah. Wartawan TV JB. Okey, terima kasih. Kertas ni untuk cikgu. Kertas untuk cikgu. Mak itu berhala kat cikgu. Berikan kertas ini kepada guru yang paling rajin tanya. Faham semua? Ya, terima kasih. Selamat Hari Guru. Oh, terima kasih dapat hadiah. Berikan kertas ini kepada guru yang senyuman dia buat murid rasa tenang. Berikan kertas ini kepada guru yang senyuman dia buat murid rasa tenang. Ini untuk cikgu. Terima kasih. Berikan kertas ini kepada guru yang paling dirindui bila cuti sekolah. Berikan kertas ini kepada guru yang paling dirindui bila cuti sekolah. Inilah. Me. Thank you. So you gonna miss me. Okay. Berikan kertas ini kepada guru yang buat apa pun tetap kelakar. Berikan kertas ini kepada guru yang buat apa pun tetap kelakar. Berikan kertas ini kepada guru yang paling kreatif buat aktiviti dalam kelas. Berikan kertas ini kepada guru yang paling kreatif buat aktiviti dalam kelas. Satu-satu lah ke? Ada soalan ke? Tak ada. Tu je. Terima kasih. Berikan kertas ini kepada guru yang paling sporting dalam kelas. Berikan kertas ini kepada guru yang paling sporting dalam kelas. Oh, untuk saya. Thank you very much. Berikan kertas ini kepada guru yang selalu nampak garang tapi sebenarnya paling baik. Berikan kertas ini kepada guru yang selalu nampak garang tapi sebenarnya baik hati. Terima kasih.